Kita kalau kita sesat, kita kena cari jalan. Bukannya sesatkan orang lain. Sekarang tengah viral, kau siapa yang paling tak berguna lah, orang cakap kan. Tak ada satu ilmu dalam dunia ni yang tidak berguna. Yang ada adalah orang yang belajar tu, dia tahu tak macam mana nak guna ilmu dia tu untuk next stage. Untuk career dia ke, dalam hidup dia ke. Kalau kita tanya orang yang berjaya dalam bidang yang dia belajar, dia akan kata ilmu tu berguna. Kalau kita tanya orang yang dia pun tak habis belajar, obviously semua ilmu dekat universiti ni tidak berguna. Nasihat aku kepada orang muda, ambillah nasihat daripada orang yang kau nak jadi macam dia. Kita boleh predict future kita berdasarkan daripada siapa kita ambil advice. So kalau kita ambil advice daripada orang yang tak habis belajar, kita boleh predict future kita mungkin sama macam dia. Meroyan dekat sosial media, journey alam pembelajaran dekat universiti ni bukanlah menentukan siapa engkau akan jadi. Tapi dia membentuk engkau supaya whatever yang kau jadi, kau jangan meroyan kat sosial media, jangan menyebarkan dakwah yang bukan-bukan.